Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMK4U, satu hati, satu jiwa. Alhamdulillah hari ini kita dapat sebuah Hilux 4x4 dan sesi penyerahan kenderaan kepada 3 PI dan juga 2 buah motosikal yang telah diserahkan kepada Fakulti Veterina. Untuk makluman, Hilux ini telah kita perolehi daripada dana yang telah diperuntukkan oleh KPT Kementerian Pendidikan Tinggi. Kami di pihak UMK ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada KPT kerana telah memperuntukkan dana kepada UMK untuk membeli sebuah Hilux. Untuk makluman, Hilux ini telah digunakan untuk ketika banjir baru-baru ini dan alhamdulillah ianya berfungsi dengan baik. Dan secara keseluruhan pada tahun ini kita telah mendapat peruntukan sebanyak 700,000 daripada Kementerian Pendidikan Tinggi yang akan digunakan untuk pembelian Hilux, 3 buah van, sebuah bagi, dan alhamdulillah juga pada tahun ini kita akan memperoleh sebuah bas yang telah disumbangkan oleh PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika lawatan beliau ke UMK baru-baru ini Dan kami di pihak UMK ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada PMX dan juga kepada Kementerian Pendidikan Tinggi atas dana yang telah diberikan untuk pembelian beberapa buah kenderaan untuk kegunaan pelajar dan juga staf di UMK.